Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surah Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Susulan daripada kes FIFA menghukum FAM disebabkan 7 player yang tak layak untuk diturunkan dalam skuad Harimau Malaya. Terbaru, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA buat keputusan 3 match friendly Harimau Malaya kalah 3-0 sebab turunkan player yang tak sah kerakyatan tu. 3 match friendly tu Malaysia versus Cape Verde, Singapore dan Palestin. Selain tu, FAM juga kena bayar denda tambahan berjumlah 10,000 Swiss franc, bersamaan lebih kurang RM51,414. Sebelum ni FAM dah kena denda 350,000 Swiss franc dan 7 player warisan Harimau Malaya ni juga kena denda 2,000 Swiss franc setiap seorang. So kali ni tambah lagi denda tu. Memang perangai Yahudi betul lah FIFA ni. Asyik nak pau je. Cuma keputusan ni aku nampak macam pelik sikit sebab FIFA officially ban 7 player ni pada 29 September 2025. Kalau nak diikutkan, tarikh sebelum tu 7 player ni layak bermain mewakili Harimau Malaya seperti yang diluluskan oleh FIFA. Malaysia lawan Cape Verde dekat Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 29 Mei 2025. Berkesudahan seri 1-1. Malaysia lawan Singapore dekat Stadium Nasional Bukit Jalil pada 4 September 2025. Malaysia menang 2-1. Malaysia lawan Palestin dekat Stadium Sultan Ibrahim pada 8 September 2025. Malaysia menang 1-0. Kalau kita tengok tarikh tu semua sebelum 26 September, sebelum 7 player ni di-ban oleh FIFA. Tak pastilah macam mana rules FIFA ni. Boleh pula dia backdated. Bila dah jadi gini, harapan nak naik ranking FIFA ke top 100 nampaknya tertunda sekejap. Daripada ranking 116 sekarang, mungkin boleh jatuh sampai ke 120, 122. Tapi tak apalah, bab ranking tu boleh pejam mata lagi. Cuma bab tak layak ke Piala Asia 2027 ni macam ralat sikit. Setakat ni, AFC belum buat keputusan untuk match Harimau Malaya dikelayakkan Piala Asia 2027. Tapi kalau ikutkan logik, confirm lah AFC akan follow keputusan FIFA. So kalau follow, match lawan Nepal pada 25 Mac dan Vietnam pada 10 Jun consider kalah 3-0. Harimau Malaya akan kehilangan 6 poin daripada 15 poin sekarang. Memang tak cukup poin lah nak jadi juara grouping dan layak ke Piala Asia 2027. Kalau confirm AFC pun follow keputusan FIFA, boleh ucapkan selamat tinggal kepada Piala Asia 2027 tu. Kalau betul AFC follow FIFA, ada kemungkinan ranking FIFA Harimau Malaya akan jatuh lagi teruk sebab poin untuk match kelayakan Piala Asia lagi tinggi. Selain Harimau Malaya, JDT pun sepatutnya akan terkesan juga. Dekat ACL Elite dan Shopee Cup, mungkin AFC boleh pejam mata sikit. Consider player yang tak sah taraf diturunkan oleh JDT sebagai player import. Dua kejohanan tu pun tak tetapkan apa-apa kuota import pun. Cuma dalam Liga Malaysia, MFL ada tetapkan kuota import untuk musim 2025-2026. Semua kelab dibenarkan untuk daftar player import sebanyak 15 orang. 7 player atas padang dengan komposisi 4 plus 1 player Asia plus 2 player ASEAN. 2 player lagi dekat bangku simpanan. Tapi tak tahulah sama ada MFL nak follow ke atau nak ingkar apa keputusan yang dibuat oleh FIFA dan AFC nanti. Kalau MFL berani, match JDT seawal match Piala Subangsih Liga Super, Piala FA yang baru ni angkat piala tu pun kena review balik. Ada tak player tak sah taraf diturunkan oleh JDT? Kalau ada, keputusan forfeit kemenangan 3-0 kepada pasukan lawan JDT. So akan bagi kesan kepada kejuaraan Piala Subangsih, Piala FA dan kedudukan JDT dalam Liga Super. Atau MFL nak nego juga, consider player yang tak sah taraf yang diturunkan oleh JDT sebagai player import. Tapi nak kena tengok jugalah follow tak kuota yang telah ditetapkan oleh MFL. Nak kira benda ni teknikal sangat, susah lah sikit. Takut kita beria-ria, sudahnya MFL buat keputusan yang memihak kepada JDT. Halalkan je lah player yang tak sah taraf tu, tak follow pun apa keputusan FIFA dan AFC. Harapan terakhir adalah daripada keputusan Mahkamah Timbangtara Sukan, CAS. Based on info yang kita ada ni, aku rasa dua perkara ni je yang FAM boleh fight dekat CAS. Satu, at first, kenapa FIFA luluskan kelayakan 7 player tu? Lepas tu tarik balik dan kenakan hukuman lepas dapat komplain. Perkara kedua, kenapa FIFA persoalkan surat beranak yang di-endorse sendiri oleh Jabatan Pendaftaran Negara, badan rasmi yang bagi kerakyatan dekat Malaysia, tapi tak persoalkan surat beranak yang katanya original tu.
palsu. Entah-entah itu yang palsu. Kita harapkan keputusan dekat Mahkamah Timbang Tara Sukan ni positif lah, memihak kepada FAM. Kalau kalah, kira game over lah. Kena develop balik skuad Harimau Malaya. Tapi at least setakat hari ni bola sepak Malaysia tak kena ban. Skuad Harimau Malaya boleh arrange friendly, boleh main dekat Piala EFF, boleh main kelayakan World Cup dan Piala Asia untuk edisi seterusnya. Liga Malaysia boleh berjalan dengan lancar tanpa kena ban. Andai kata bola sepak Malaysia kena ban, elok restart balik lah struktur sistem bola sepak Malaysia ni. Kasih cuci terus FAM. Salin individu-individu yang betul-betul layak dan function. Macam yang disyorkan juga Jawatankuasa Siasatan Bebas, FAM kena ubah struktur dan prosedur pentadbiran dalam FAM. Tapi kalau korang harapkan Jawatankuasa Siasatan Bebas ni londeh kan, cari siapa punca kepada masalah pemalsuan dokumen ni, korang jangan haraplah. Jawatankuasa tu pun tak jumpa siapa punca sebenarnya kes ni. So itu sedikit sebanyak update. Apa pula pendapat korang pasal update terkini ni? Korang komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.